Bos, cepatlah bos. Kita lambat ni. Nampaknya projek itu akan jatuh pada tangan kita. Harap-harap gitulah bos. Awal nampaknya, tetapi terlambat. Saya baru memberi proposal itu Encik Yamada. Ianya belum berakhir lagi. Tapi saya takkan mengalah. Bos, lift. Pipitlah kawan semanggang. Kita lambat ni bos. Abu, pukul aku. Ha? Tumbuk aku. Betul kan ni bos? Lebih baik kau tumbuk aku. Kalau tidak, aku tumbuk kau. Apa yang kau mepek ni, Abu? Lebih baik kau tumbuk aku. Kalau tidak, aku pecat kau. Cepat. Macam mana? Sampai Bawa dia masuk. bos. Macam mana? Tapi sikit. Sorry dah. Bos, you okey bos? Kita pergi hospital bos. Apa terjadi pada awak ni? Pagi tadi dia aksiden sikit. Teruk. Kenapa tak dihantar ke hospital? Saya memang nak bawa dia pergi, tapi dia tak mau. Tak mau dia kata. Kata dia ada temu janji dengan Encik Yamada. Paksa datang. Ha. Marilah bos. Mr. Yamada, I'm really sorry that I turned up late for the meeting. Baiklah, Johari. Kali ini saya maafkan. Proposal awak telah pun kami menelitinya dan pihak kami berpuas hati. 2 minggu daripada sekarang, bos saya akan menandatangani kontrak tersebut. Tapi ingat, Johari, jangan lambat. Kalau awak lambat, kontrak tersebut akan saya serahkan kepada pihak lain. Faham? Ya, Cik Mada. Kami janji kami tidak akan datang lambat lagi. Kita selamat.